Yang belakang tak lomcat. Dua, tiga. Okay guys, hari ni kita akan mendaki Bukit Mo. Okay, saya kenalkan anak-anak murid saya. Dayang, Nurin, Damia, Iza, Cherry. Tu siapa belakang tu? Lupa nama dia. Zara, Putri. Okay, dah ramai lagi kat sini lah. So kita orang tunggu ketua kampung jap. Lepas tu baru kita akan sambung perjalanan untuk naik ke atas. InsyaAllah lah, doa lah. Semoga dipermudahkan urusan. Ada tenang ke tengah pengajar yang ada Puan Isma, Puan Nisa. Puan Iza. Banyak jalan ni. Ada tiga guys. Ada tiga jalan Anjay. Di atas. Gambar dah. Mari bergambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay guys, kita nak naik dulu. Dah. Berok. Kanan. Bukit Mo ni. So mana-mana yang nak jalan-jalan dekat Bukit Mo, nak hiking, nak chill-chill, dengar suara mergastul, boleh datang Bukit Mo. Seronok. Sejuk, tak panas. Banyak. Kita belok kanan untuk ke Berok. Ni pintu A. Bukan pintu A lah, laluan ni. Itu laluan B. Itu ke Berok. Dulu nama dia Bukit Berok. Dia tak puncak. Tapi dia cantik. Turun bawah jap, hantar Putri, lepas tu kita up balik. Gerak semua. Okey tak? Itu dia Syarma, my student. Cerita dulu. Kita sedang melawan mental. Dia mental dia ni. Sikit lagi. Puncak lepas ni menjerit lah semua. Dia punya penat dia macam dah 800 meter. Kanan. Sekejap. Kanan jauh siap. Dia punya selalu kena tipu dengan Zai. Sekejap. Ya. Kanan tu kau pergi Batu Belah dulu, batu bawa kau pusing balik. Aku pun tak takut tipu sekarang. Okey, turun. Saya nak rakam. What a long time no see. Dalam hutan, jangan cakap banyak. Ya, sebab dia pakai tali, bagai semua.
Ni untuk orang turun. Dia penat juga. Tapi dia penat lutut lah. Cari tak ada lutut, dia tegak je besi. Wah. Ni. Kita dah jalan tegak dah ni, dah rata turun. Benda yang paling saya lemah. Dia akan merosakkan lutut saya. Tu belakang. Maknanya lepas ni kita akan jumpa D, C, B, A habis. Ni semua dah rata ni. Lutut saya sakit kalau jalan rata guys. Dia ada beza tu. Kalau spike selamat sikit, penat je lah. Bila dia rata turun, lutut ibu jari. Orang dah tera dia lain lah. Macam saya, setahun sekali memang rasa lah lutut. Umur pun dah berapa. Tengok orang belakang ramai guys. Bye bye sikit. Okay guys, kita jumpa lagi nanti. Everyday I'm shuffling. Oh steady pada belakang ni. Steady habis. Nak mandi. Nak mandi. Okey tak apa. Kejap lagi. Dah lama hujan. Balik tujuan tu lah. Balik tujuan ni. Ramai-ramai Sedap ya. Tapi Kamu lagi kat bawah. Kita lah. Awak alas. Ya ke? Jen, okey. Teman. Ayo okey. Pemandangan yang indah. Yang indah dan Tak punya kayu. Ha? Sama sini. Tu. Biasa kita lepak. Tadi. Tanya dia ni. Tak nak? Okey, tak nak dah jom. Kita baru sampai suku guys. Aku pun dah penat dah macam ni. Kalau macam mana nak sampai puncak? Kali naik ah. Dia orang ikut laluan B. Dia orang ikut laluan B ni. Tapi laluan dia orang tak penat, cuma dia orang laluan dia orang jauh lah. Dia orang nak sampai. Ni the last man standing. Adam dengan pelakon terkenal. Ni siapa nama awak? Lupa lah. Nama awak siapa? Atun. Muntah-muntah Habib. Dah muntah 2 kali. Muntah. Dia tak nak naik. Aku suruh naik kak. Ramai lagi je. Ni seorang last. Okay, kamu. Sama. Okay, kita ambil. Kau ikut mana? Bawang ni. Oh, kau pusing. Okay, bye. Mama mana mama dengan kau eh? Baik, jom seorang lagi. yang paling mewah. Kita senyum. Alah. Sayang ada. Ya, ni kita telah berada betul-betul di kaki bukit. Sherry apa rasa? Okey je. Isbah, macam mana rasa? Okey, ini memang follower kita ni, Cik Kuah kita. Ini nak Cik Alip ni, Cik Alip diam ni berak tu. Okey guys, jom kita turun. Kita dah sampai kat bawah dah.